Selamat Hari Raya Aidiladha. Korang tengah buat apa pagi-pagi ni? Hari ni Andi nak bawa korang tengok suasana korban dekat kampung Andi. Kalau dulu Andi tengok saja, tahun ni kita turun padang sama-sama. Jangan seronok sangat kerja lembu tu, bahaya. Jauh sikit, jangan dekat sangat. Alhamdulillah selesai bahagian pertama. Andi nak sambung kerja lain pula. Tapi sebelum tu, Andi nak bagi tahu, TVOK dah sediakan banyak program khas Aidiladha untuk korang. InsyaAllah kami akan jaga Syalini dengan baik. Saya akan ceritakan pada dia tentang pengorbanan dia untuk kakak dia. Papa nak saya sambung belajar. Jadi saya rasa tak payah apa. Berani korang berdua conteng angang juga. Lain kali menipu lah lagi. Bohong. Akhirnya kau kena sambung betul-betul. Baru kau tahu rasa dia kan. Anda bersama dengan saya dalam rancangan Travelog Haramain. Untuk anda semua, Andi ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Sentiasa bersama saya di TVOK.